Pada tahun 1953, CIA dan MI6 telah melancarkan satu operasi rahsia. Tujuannya untuk gulingkan Perdana Menteri Iran yang berani sentuh minyak milik British. Okey, ini semua ada dalam satu dokumen rasmi daripada CIA. Dokumen ini didedahkan pada tahun 2011 dahulu. CIA secara rasmi mendedahkan fail ini selepas desakan daripada pihak sejarawan dan juga wartawan. Setelah banyak maklumat dan rahsia terbongkar daripada dokumen ini. Okay, dokumen ini hampir ada 700 muka surat lah, tapi saya tak baca semua lah kan. Kos operasi hampir 1 juta USD cukup untuk menjatuhkan sebuah negara dalam masa beberapa hari sahaja. Inilah dia kisah Mossadegh, revolusi yang dibunuh dan bagaimana Barat membentuk wajah Timur Tengah pada hari ini. Ini bukan kisah macam cerita James Bond. Ini adalah realiti. Amerika dan British benar-benar ingin menjatuhkan kerajaan Iran yang sah ketika itu hanya kerana satu sebab, iaitu minyak. It was in 1901 that British experts were granted a concession to search for and develop possible oil fields. Semua ini bermula pada tahun 1901 bila pemimpin Iran memberikan hak eksklusif sepenuhnya kepada seorang ahli perniagaan British untuk menguasai minyak Iran sepenuhnya. Ini melahirkan satu syarikat yang bernama Anglo-Persian Oil Company yang kini pada hari ini kita boleh kenali sebagai BP. Selama berpuluh tahun, British kaya dan Iran pula hanya mendapat 16% daripada keuntungan minyak mereka sendiri dan royalty fee. Boleh bayangkan berapa banyak. Pada tahun 1943, Muhammad Mossadegh muncul sebagai suara rakyat, seorang nasionalis, peguam dan juga ahli parlimen yang lantang menentang penjajahan ekonomi ini. Pada tahun 1951, Mossadegh dilantik sebagai Perdana Menteri Iran secara sah dan tak lama selepas itu, beliau berjaya menasionalisasikan industri minyak Iran ini. Bayangkanlah kan, minyak daripada tanah kita sendiri, tapi 84% keuntungan kita bagi kat London. Kau rasa? Jadi Mossadegh tak tunggu lama, beliau rampas balik hak milik rakyat Iran dan di sinilah cerita sebenar bermula. Dalam peristiwa ini, British begitu marah sekali tetapi mereka perlukan bantuan. Mereka pujuk Amerika untuk campur tangan. Amerika ketika itu takut pengaruh komunisme, akhirnya pun bersetuju. CIA melancarkan satu operasi rahsia, Operasi Ajax. Dipimpin oleh Kermit Roosevelt Jr. Beliau adalah ejen CIA, cucu kepada Presiden Theodore Roosevelt, dan dia inilah antara mastermind dalam kudeta ini. CIA menghantar duit sebanyak $1 juta untuk dihabiskan ke Tehran. Tujuannya untuk apa? Untuk membeli pemimpin jeneral-jeneral tentera, imam-imam, orang agama serta wartawan tempatan untuk jalankan propaganda. CIA mencipta satu propaganda, kononnya Mossadegh ini mahu membawa komunisme. Mana komunisme kan? Mereka mula mencipta rusuhan palsu dan mereka membeli media dan juga membeli rakyat. Dan yang pelik pun, Mossadegh ni pun bukannya seorang komunis. Kudeta pertama gagal, Shah lari ke Itali. Tetapi CIA tak putus asa. Beberapa hari kemudian, CIA kembali dengan lebih banyak duit dan juga something upahan. Pada tahun 15 Ogos 1953, cubaan kudeta pertama. Lalu, kekecauan pun memuncak. Mossadegh akhirnya menyerah dan lebih daripada 300 rakyat Iran terkorban dalam rusuhan jalanan yang dicipta oleh CIA ini. Mossadegh dijatuhkan. Beliau dihukum tahanan rumah sehingga meninggal dunia pada tahun 1967. Lalu Shah Iran kembali berkuasa. Kali ini sebagai diktator, disokong sepenuhnya oleh Amerika. Dan lalu siapa yang untung? British dapat semula minyak Iran dan syarikat minyak Amerika juga dapat tumpang sekaki. Iran macam mana? Iran ditinggalkan dengan trauma politik yang kekal sehingga hari ini.
dan bagaimana rakyat Iran begitu marah dan diorang tahu tentang kekejaman yang dilakukan ini. Ini bukan sekadar pengkhianatan pada demokrasi Iran, tetapi ini adalah satu punca kenapa Iran begitu benci dengan British dan juga Amerika. Dalam setiap jeritan revolusi 1979, nama Mossadegh sentiasa disebut kerana rakyat Iran tidak pernah lupa akan perjuangannya dan bagaimana demokrasi mereka dibunuh dalam gelap pada tahun 1953 ini. Walaupun Mossadegh mungkin kalah dalam kehidupannya, tetapi kisahnya tetap hidup sebagai simbolik perlawanan terhadap penjajahan moden. Dan kisah ini saya cuba bawakan kepada anda supaya anda faham kenapa rakyat Iran begitu sangat benci dengan Amerika dan juga British. Mereka mencuri dan merampas hak rakyat Iran dan sehinggalah berlakunya revolusi Iran pada tahun 1979. Dan lalu di sinilah bermulanya propaganda yang kita kenal pada hari ini, pergaduhan antara Sunni dan Syiah. Dan sebelum ini, waktu ini Iran adalah Syiah sebenarnya. Waktu zaman Shah Iran adalah Syiah. Ketika ini Iran tunduk pada Amerika. Apabila berlaku revolusi Iran, maka Amerika cop Iran sebagai Syiah dan dijadikan sebagai propaganda terhadap warga Sunni untuk memusuhi Iran. Dan insya-Allah pada akan datang saya akan bawakan pada anda bagaimana konflik Sunni Syiah dalam memburukkan dunia Islam. Kalau anda rasa sejarah ini penting untuk difahami, tolong tekan button subscribe dan kita akan bongkarkan banyak kisah seperti ini lagi dan jumpa lagi akan datang.